tolong alihkan kereta boleh tak? Saya nak pergi klinik kerajaan ni. Saya ni hamil, saya nak ambil acid folic. Nanti kalau lambat, nanti susah pun sama saya. Banyak kali saya koncet. Waktu tu saya tengah beristinja. Lepas tu handphone saya berbunyi dengan bertubi-tubi. Saya dalam hati saya bengang lah. Siapa yang kelang kabut ni? Nak beristinja pun susah ke? Lepas tu saya pun angkat. Dalam keadaan bunyi bergema, ada seorang wanita. Cik, tolong alihkan kereta boleh tak? Saya nak pergi klinik kerajaan ni. Saya ni hamil, saya nak ambil acid folic. Nanti kalau lambat, nanti susah pun sama saya. Banyak kali saya koncet. Nampak macam kelakar. Tapi itu antara salah satu turning point kenapa saya pilih untuk berhenti kerja kerajaan. So, bila kita kerani, kita tak ada parking sendiri. Dan saya memang kereta je saya ada. Viva 1.0. Motor dah jahanam. So, bila kita tak ada parking, kita akan blok kereta entah siapa-siapa. Dan kita pun tak tahu ia adalah kereta wanita hamil. So, waktu tu saya dalam keadaan sedang meneruskan istinja tu, saya fikir deep inside dalam hati saya, shit, kenapa masa aku kena tertakluk dengan orang lain? Nampak simple kan? So, daripada situlah antara saya combine rasa untuk saya kembali memiliki masa saya. So, kalau korang sekarang ni kerja kumpulan sokongan, kalau kau dah okey, tak apa. Pergi mampus sama korang, selamat maju jaya. Saya nak attract orang-orang yang dia pernah rasa macam saya. Dia lelaki. Lepas tu, gaji kumpulan sokongan kau tahulah memang sikit. So, bila kita kumpulan sokongan ni, kalau kita nak survive, pertama kita kena jimat ikat perut. Yang mana, bila kau jimat, kau tak banyak ada pilihan dalam hidup. Kedua, bini kau kena kerja. So, bila bini kerja, penat, emosi, uara, anak-anak pun kena hantar kat orang lain, mungkin orang Kemboja yang besarkan anak kau, dan sebagainya. So, itu antara pengorbanan ataupun harga yang kau kena bayar lah. So, then mungkin kau akan tambah-tambah income, guna masa dan tenaga. Balik kerja petang, kau akan guna masa dan tenaga kau untuk cari sumber yang kedua, yang mana tak banyak mana pun. So, apa yang saya buat dulu, saya tak terus berhenti. Saya cari jalan dulu. Saya buat macam-macam benda. Sehinggalah tahun ke-6 saya kerja, saya jumpa masa tu produk minyak rambut. Sil mula-mula tu tak lebih banyak daripada gaji saya pun. Tapi saya dah nampak dah apa yang saya nak buat kalau saya berhenti. So, kalau kawan-kawan yang tengok video ni, kau kerja kumpulan sokongan dan kau rasa apa yang saya cerita ni, sebab ada jabatan okey, ada OT dan sebagainya, betul tak? Dan setiap orang dia lain-lain. Kadang-kadang kau tengok kawan kau okey, kita pun tak tahu. Mungkin rumah yang dia duduk sekarang tak payah bayar sebab arwah mak dia punya. Mungkin isteri dia anak orang kaya. So, sebab tu decision kerjaya ni kau tak boleh ikut orang. Kau sendiri kena buat decision dan apa yang kau nak dalam hidup. Lagi satu, salah satu sebab kenapa saya tak takut, sebab waktu tu saya ada pencen, skim pencen saya dah sign. Salah satu sebab kenapa saya tak takut berhenti adalah kerana kalau ikut statistik Jabatan Perangkaan waktu tu, gaji basic saya 820, campur kola, allowance khidmat awam, allowance perumahan, 1,000 lebih. So, saya kategori miskin bandar. So, kalau saya berhenti, paling teruk tak jadi pun, saya akan kembali miskin. Yang mana, bila saya fikir balik, tak ada apa risiko pun. Kau faham tak? Bila kita dah biasa miskin, kita tahu macam mana selok-belok untuk survive hidup. So, dua-dua ada risiko. Kalau kau stay, risikonya adalah kenaikan gaji tahunan kau tak boleh beat inflasi. Katakanlah kenaikan gaji tahunan 100, kos sara hidup naik lebih daripada 100. Lepas tu, kau dah boleh sikit lebih kurang tahu berapakah dan bagaimanakah rupa hari tua kau. Kau tengok tangga gaji je.
Kan kau dah boleh tahu lebih kurang. So kalau kau ada degree, mungkinlah kau boleh berhenti, try masuk sektor swasta. Gaji sedap sikit. Tapi macam saya tak ada degree. So apa pilihan lain saya ada? Saya kena bina pendapatan sendiri, saya kena bina bisnes. Sebab bina bisnes ni kita tak pakai sijil akademik. So saya try. Dan yang menariknya tentang risiko yang kedua ni, iaitu kita try bina sumber pendapatan sendiri ni, dia ada hope. Harapan tu ada. Kalau risiko yang pertama iaitu kita stay, tak ada apa-apa harapan. Kau akan terus tunggu kenaikan gaji tahunan. Lepas tu cukup servis sekian, mungkin kau naik ADCC. Itu je lah. So kepada kawan-kawan yang sedang berada dalam fasa apa yang saya cakap ni, dan kau memang tengah cari jalan keluar, jangan lupa follow saya. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan banyak lagi perkara berdasarkan pengalaman saya. Jangan give up dulu guys. Kau teruskan cari apa-apa plan sebelum kau berhenti. Sebab kalau kau selalu fikir cari, kau akan nampak peluang. Tapi kalau kau tak pernah fikir nak cari, otak kau akan block dan kau tak perasan sebenarnya banyak peluang lalu depan mata selama ni. Salam pengenalan. Selamat bertugas. Jangan give up. Terutamanya kalau kau usia 20, 30-an, masih ada banyak ruang lagi sebenarnya kalau kau nak buat decision. Kalau kau hold lagi lama, lagi terapung. Okay? Itu saja. Sebab saya tahu ramai orang tengah rasa macam tu. Dan ramai orang dah tak larat dah guna masa dan tenaga. Balik kerja petang, guna masa dan tenaga, kayuh lagi. Lepas tu masa pun tak ada. Dan duit yang kita dapat daripada guna masa tenaga rupanya untuk survive esok je. Nyilu guys. Okay, tapi kawan-kawan, kawan dengan saya insyaAllah banyak benda yang korang boleh belajar. Selamat Panjaya.